Assalamualaikum. Berjumpa saya lagi. Mas sejarah ni bos. Ada lawan ke? Senggol dong. Lawak ke tu? Jangan jadi bos. Masuk zona lain, vibe luar biasa. Frekuensi naik, fokus terjaga. Konten raw, style tersendiri. Sekali play susah nak berhenti. Anwar, Anwar, Anwar. Mind on level up. Like, subscribe, share dulu. Okey, hari ni saya nak pergi memikat burung merebuk pula. Ini orang panggil OS lah. OS ke macam meluncur terus. Okay. So, kita sekarang ada berdua je. Tak tahulah. Kita ada berapa orang. Awak macam ni. Bawa burung. So, saya punya pun ada sana. Sekejap saya tunjuk burung-burung saya. Burung-burung saya ambil burung saya pula. So, kita nak pergi ke luncur ke mana? Negeri Sembilan. Kan? Bahau Kuala Pilah. Apa kono ejang engkau monong ajo. Kita ada dalam 5-6 orang kot. Tak tahulah. Kalau borak Melayu kadang 10 orang. Tak tahu yang ada 3 orang. Ada biasalah. Ni right sambil pergi makan sambil main burung. Ini memang rutian harian saya dulu. Tapi saya dah lama tinggal kan. Yang ni baru saya nak start main balik. Sebab ada cuti je ni. Okay. So jom kita luncur dulu. Okay, kita memakaikan GoPro dia dulu. Kita nak tengok aksi-aksi yang apa yang orang buat. Aksi kanan. Okay, jut kasih pecah. Okay, jom. Okay guys, inilah kita punya jentera yang kita akan bawa kejap lagi. Jangan tak bunyi bunyi tau. So itulah inilah jentera saya. So kita akan letak dia dulu. Tutup dulu. Susah. Susah. Saya nak tutup ni. So kita dah tutup dah. Kita bawa je dia. Nama dia Kiki Roro Rasa. Kiki. Nama dia Kiki je. Kiki. Tak betah dulu. So yang mana yang budak-budak main burung utara tu boleh orang kata lagi nak bercajuk. Tapi dulu boleh lah senang bercajuk. Tapi sekarang tak ya. Ramai gila babi So nak bercajuk tu bukan mudah lah. Mungkin nak santai je. Tak tahulah pikat boleh ke tak ni. Lama sangat tak bawa. Dekat setahun ni saya tak bawa dia. Tak ada setahun 8 bulan 9 bulan. So kita try je. Kita tak ada bunyi. Okay, Kiki Roro Rasa. Okay guys, so kita nak gerak dah. Barang benda ni. Nak getah baik? So sebelum gerak kita kena minta restu congona tu. Mak. Saya. Kenapa? Orang kata nak keluar terus siap semenjak nak masuk kamera ni nak kena pakai lipstick sikit. Sekarang jam pukul 5.30 pagi. Lain macam ni. Terus tukar baju. Tadi pakai baju kelawar. Tadi baju kelawar. Ya, dah ni kelawar dah ni. Baju kelawar dah ni. Pakai lipstick nak masuk kamera. Nak pakai lipstick. Kena pakai lipstick lah. So, sekarang ni nak pergi berjuang. Nak hitamkan muka. Hitamkan muka. Tapi direct lah saya memang main burung. Asyik burung Mesti dah tengok. Penat mak tengok ni. Yelah, Ihim tak ada. Ihim balik kampung. So, kita jalan je lah konten solo dulu. Nanti kita jalan konten balik insyaAllah. Sebab diorang tanya konten jungle lah, konten ni lah, konten tu lah. Dia bukan tak ada idea geng. Dia ada je idea. Tapi takkanlah saya nak buat solo. Kenalah ada saya punya pair. Kenalah ada Jim. Baru sama kan. So yang macam ni saya buatlah solo. Okay. So saya gerak dulu. Korang tonton video ni sampai habis. Ya, okey. Okay, kita akan jemur panas. Berjaya. Berjaya lepas tu jemur panas. Main burung ni
tak panas tak sah. Panas, Kenapa hujan, ribut, angin semua kena. Batu hitam. Dah hitam dah. Tapi memang hitam betul ni. Itu dah putih sikit dah. Kalau bila lantak lah hitam lah nak tak nak sudah. Okey. Jom. Bye bye. Bye bye. Hati-hati tau. Salah ke? Dah salah cium depan. Okey. Jangan lupa solat. Ya, bye bye. Hati-hati ya. Okey. Ayo jom. Kita gerak dah. Okey guys, jom kita gerak luncur. Sinilah. Nak punya sweater. Mesti tak pandai sangat main kamera ni. Kau nak belajar je. Baru nak belajar je. Macam ni lah kalau ada bini kan. Macam sayang, ambil air kopi dah siap belum? Sini lah dulu. Nampak sini. Sayang, ambil. Tolong ambil. Luncur. So kita dengan jebak kita. Jatuh motor aku tu tumbang. Kat Johor. Patah pula. Dah boleh ya? Patah brek aku bayar tak dia. Boleh ya? Tak. Itu lah tu. Jap. Sejuk. Alah, air menjarum. Kita starting dulu geng. Boleh lebih. Seorang pun tak ada. Orang dah kata pukul 6.30 je. Aku kata dah. Janji 6.30. Seorang tak ada. Betul mat, kau tak percaya. Sidai itu pasti bosku. Percaya ke? Weh, burung aku dah lama tak fly. Fly terus. Mesti dekat dalam sangkar. Pula. Dekat dalam jebak ni dia mesti spomen, kompor. Jangan tak bunyi sudah sejuk. Buat kerja sikit lama tak keluar je. Aku dapat. Kau tak percaya. Jangan kau call 5 balik. Takut dia tidur. Kompor. Aku malah nak call lah. Dia tak pun. Bogi. Ramai kau dekat call kau. Tak, kita sebab dah buka list. Sebagai kita tuan rumah,
kita kena jadi guide tu budak-budak benyai. Budak benyai walaupun umur 40-an dah. Umur dengan 30 lebih dah berkahwin pun benyai. A few moments later. So kita jumpa budak sidai seorang. Kau dah subuh belum? Dah, tadi aku subuh aku lambat. Sekarang baru 6.30. Kau subuh daripada sana. Kau di rumah. Aku tadi singgah Petronas depan tu ada sudah. Kaki sidai. Bangang ni budak. Ni lagi seorang. Gemuk hitam. Gemuk hitam ni kot sidai kat ni. Bro, sekarang dah sudah pukul berapa bro? Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Matikan enjin lu. My fault. Ya, matikan enjin lu. Jangan kebas bro. Sekarang dah pukul berapa bro? Ni orang ke apa ni? Hitam sangat ni. Sorry bro, my fault. Burung macam mana burung? Oi, ni ingat buka. Bro, okay bro. Bro okey bro Sorry, saya lambat. Okey. Siap. Yang lain sidai juga. Five pun sampai. So, sekarang kita tengah tunggu ni. So, kalau korang tengok motor-motor yang ada besi kat belakang tu, kat highway tu saja nak pesan, jangan cuba-cuba ajak try. Dah ramai dah. Dah PCO tidur. Setakat PCO je. Baru-baru ni open ada video tu. Tapi kita tak payah post lah, malu budak tu nanti. Jangan buat tunduk udang siap spomen. Bye-bye. Bukan bye-bye ya, bye-bye. So kalau tengok ada yang jenis ada motor yang ada jebak kat depan ni, masa dengan besi gantau kat tepi ni, hati-hati je. Jangan cuba-cuba try lagi. Jangan cuba-cuba try kalau ada besi-besi macam ni. Dia memang nampak ada besi, tapi dalam dia ada toyol. Damn! Kalau jumpa je ni kau macam wish. Kalau kau dah super tu tiba-tiba dia potong belah kanan korang. Tengok terjeling sikit ada macam ada besi kantau ni. Tolonglah bangun balik. Sebab perbuatan anda direkod. Okey, kita tunggu lagi dia orang kaki sidai ni. Siap betul. So kita jumpa lagi dengan dua orang sidai. Dah lah masuk ikut sini. Diorang masuk ikut sana. Patah caca. Dah lah yang ni pun sama Aizul bising siap terlajak je. Jomlah gerak lah. Jom kita gerak lah. Dua orang sidai ni nampak. Budak semenyih memang macam ni saya rasa. Budak semenyih. Dah lah sidai. Babas pula tu. Dah berapa OS lah kau tak ikut. Ahad mana Ahad? Tak datang juga. Ini pun sama. Kau apa kau terlajak? Dah kata arah beranang. Lancar tu apa? Ni pun sidai juga. Gara-gara dia. Kau memang. Aku. Tapi kau baru bangun. Aku call dia. Dia cakap apa kau? Dia cakap apa tau? Aku tunggu Alung. Alung mau bangun. Aku sidai kat Petronas berapa lama. Ya, budak semenyih kadang-kadang boleh percaya. Kadang-kadang tak boleh percaya. Tapi kebanyakan budak semenyih tak boleh percaya. Tu saya cakap, kalau dengan mana ada besi rantau ni, tolonglah jangan buat cuba-cuba ikut budak-budak PCO. Tolong takut kena godok pula besi ni nanti. Okay, jom. Gang, dia jealous gang. Saya punya casing. Casing pula. Dah kau borak casing, aku ingat casing dah. Sarung Tengok. batik. Batik, nampak? Baru. Buka casing casing. Casing diorang dah tahu dah. Satu AI satu view tu. Apa benda pakai askar. Dia ni siap bungkus Grab pula. Lain macam pergi hantar mana ni bro? Bungkus Grab. Kepala otak betul. Ni kan kain naskah tak gempak. Tengok. Lucu. Batik bosku. Dia bola ni tak serupa dulu. Kelantan hari ni bang. Jumpa dah kaki sidai ni. Aku nak gerak.
Stop it. Get some help. Kalau macam kami. So dalam serapan dulu, saya dah tak sabar nak pergi pasang burung dah. Sebab saya jarang-jarang dapat cuti. Saya nak main puan-puan. Tengok Kiki saya, Kiki Rosso saya nak bunyi ke tak. Ya, saya pergi pasang dulu lah. Apa? Goyang? Goyang? Game start mesti pun dalam game besar pun 7. Mana datang pukul 8.30. Nak habis pukul apa? Pukul 4.30. Okey. Sekarang ah. Jom. Okey, jom bagi. Oh, dah nak lawan So saya nak pasang gigi saya. Aduh. Gigi saya dia tak makan pasir pula. Okey, dia pun lepak makan. Dia kan lepak makan tengok. Sabar gigi ya. Okey tak okey ke ni? Ke laju sangat ke bawa tadi? Laju sangat Letak lah kau ni. Dia agak sejuk. Sebab saya racing tadi. Sebab saya racing tadi. So dia macam sejuk sikit lah. Aduh. Ni. Rajin gila. Kiki, rajin gila. Jom kita try ya. Dia Kiki. Kiki, rajin gila. Saya tengok kalau macam mana pergi dia. Kiki rajin gila. Kau jangan buat malu aku. Kita dah naikkan Kiki dia. Saya kan dah lah pasang rawon dah untuk Kiki saya. Kiki rajin gila. Okay guys, sekarang ni dah pergi makan. Sekarang saya nak pergi ambil Kiki rola rosa saya. Rajin gila. Kiki saya sekarang ni nak pergi rajin gila dah ni. Agak panas tangkapan burung ni. Tapi burung ni tak ada pijak angga semut. Ada angga semut. Pijak je lah.
tu susah. Nak dapat lesen pagi ni. Dah panas dah. Dah tambah hitam dah. Ini burung pertama kita. Tapau. Tak kumpau bosku. Nice. Kiki Rosa buat kerja. Wow. Terus. Okay guys. Burung nombor 2. Wow, Kiki buat kerja. Wow. Mantap Kiki. Burung nombor 2 kita. Kita masukkan dia ke dalam kotak dulu. Wow, alhamdulillah. Inilah hobi geng. Okey, burung nombor 2 cantik. Kita cari nombor 3 pula. Saya nak tengok jugalah orang-orang kalau pilah ni ada ke yang mengenali, ada ke yang melihat AI, ada tak yang menengok AI. So, tadi saya ada jumpa seorang tapi saya lupa record. Kita baru jumpa seorang. So, kita tengok orang-orang pilah. Sebab saya memang belah kampung ni, belah kampung-kampung pilah ni. So, kita tengok. Masa saya pergi Johor itu ramai, tapi kita buat konten tu. Yang kali ni kita pergi pilah, saya buat konten. So, saya nak tengok. So, saya dah jumpa orang yang ke-5. Okay, elok. One eternity later. Okay guys, pukul 12 tengah hari, agak panas. Yang ke-4, tapi nampak ke tak? Yang ke-4 Kiki Rosa buat kerja lagi. Tadi nombor 3 tak sempat saya buat video. Panas bos. Ni pun gelap. Korang tengok panas macam ni. Ya, berdasing kepala. Macam ni lah korang. Hitamkan muka siapa nak ikut mari. Saya dulu putih, macam orang putih. Macam Korea, opa-opa. Lepas tu, sebabkan hobi saya ni, dia agak main tepi jalan sikit. Mau orang duduk tengah-tengah panas macam ni. So kita dapat 5 ekor je hari ni. Kita lah tu boleh dapat rasa. Rajin gila. Rajin gila. Kita dah tu 5 ekor. So sekarang kita nak kemas-kemas. Lepas tu nak luncur balik ke rumah pula. Okay guys, kita dah penghujung channel dah sebenarnya. So hari ni kau tapau apa? Tapau 2. Kau Jan, tapau apa? Cakap betul-betul. Dia record ni. Okey, tunjuk Jud. Tu Jud Alung. Alungnya. Alung 4 kau. Yang ni Sifai. Ai. Ada burung. Ada burung ke tak ada ni? Ai. Pikat punya menjerit seekor je. Yang kau? Jan, mana je kau? Oh, dia dah bagi Alung kat kau. Ai, kau kawan dah berdua. Kawan berdua. Kawan berdua. Macam. So hari ni saya pegang pingat. Betul? Saya 5 ekor. Alung 4, 1, 2. Ayin berapa? 3. Oi, ikut susunan ni. Sepatut aku boleh bantai 6, kau 5 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasil lah. So inilah hasil lagi ni. Kain batik saya. Nampak? Sebab apa? Ni kau tengok ni. Sebab apa aku kain batik? Sebab aku king. Bukan macam kau. Pikat jerit pun 1. Pikat punya jerit 1 ekor. Baik bagi bat. Santai taman pun 2 ekor. Gajian gila. Ijan. Alah, dah Ren. Dah rasa kalah pusing
pusing pikat lah. Helikopter pikat lah. Melarau, Jan. Kalau kau nak tahu, Jan, alasan macam tu aku pakai waktu aku main BB dulu. Tapi bila main pikat ni nak bagi alasan malu, Jan. Rajin gila. Rajin gila. So macam tu lah. Baik, bawa BB mat lah. 2 ekor bawa BB. Tak payah duit pun tak apa. Ini pikat. Wow. Wow. Ekor. Mana mahu. Kita tunggu beruang hitam kita jap. Beruang gemuk kita. So kat situ korang dah nampak dah. Kain naskah, kain batik. Dalam dari sia. Biasa-biasa je. Rajin gila. Rajin gila. Tunggu jap. Bye. Nampaknya member saya terdesak ambil burung kawan-kawan. Penuhkan jut. Ambil burung kawan-kawan. Tak malu ke kau? Kalau aku malu tu. Aku simpan yang barang ada isi. Bang ada isi apa? Yang burung yang kau tapau tadi tu ada isi? Piap! Rajin gila! Jan, macam ni Jan pula, lain pula. Dia boleh pilih. Dia tak penuh jut. Dia bagi orang. Yang ni nak penuh jut, ambil burung orang. Bangang beli budak. Rajin gila. Sekarang ni berapa ekor? Saya nak check awak punya. Yang lain saya dah check dah. 5. Betul ke 5 ni? Check sikit. 5. Kepala ada 2 je ni. Jangan betul 5. Ya ke 5? Kira. 1, 2, nampak tau. 3, 4. 5 kan? Takkan sama dengan saya. Pelik ni. Okey. Tolong tanya yang 1 tu. Yang 1 macam mana, apa khabar? 1 je lah. Tengok muka 1. Alah, muka 1 comel. Long. Muka 1 rajin gila. Okay guys, so kita dah habis dah. Terima kasih yang menonton. So insyaAllah kalau next content apa benda, korang boleh komen. Alamak, kamu dah pula. Korang boleh komen next content apa. So apa-apa, terima kasih. Ini adalah hobi saja. Kalau berminat, komen nak konten apa. Baru terima kasih yang menonton. Jangan lupa jaga garam, jaga kesihatan, jaga pemakanan. Yang penting jaga solat. Jadi yang solat, jadi yang solat. Ini cara untuk hitamkan kulit. So siapa nak hitamkan boleh jumpa saya lagi. 7 pagi 7 malam jemur. Jadi tapi jangan lupa solat. Masuk di waktu solat, dia solat. Okay. So kalau macam saya nak jauh kan. So saya jamak je lah. Jauh sampai asar. Lepas tu nak gerak maghrib solat. Salam. Yang mana yang main burung, yang mana yang hobi bapak-bapak tu. Kita boleh duduk stable insyaAllah. Assalamualaikum.